Hari ketiga untuk trip Jakarta-Bandung. Dari Pekanbaru, kita orang nak pergi Orchid Forest Cikole. Dah sampai dekat Orchid Forest Cikole. Dah sampai sini, boleh parking area ni, free je parking dia. Lepas tu boleh masuk. Tunjuk dia. Tempat ni sangat besar dan ada macam-macam kafe dan macam-macam aktiviti dan family friendly. First thing first, before start jalan-jalan dalam ni, kita orang nak pergi kafe nama dia Golden Pine. Golden Pine, jom. Golden Pine ni satu kafe yang bertemakan Europe dan sangat cantik dengan dalam hutannya, cuaca sejuknya. Golden Pine. Jom masuk ikut mama. Dekat sini banyak jual pastries. Dia punya main menu tak banyak sangat. Tapi kalau korang suka pastries, korang kena datang sini. Masa kita orang datang ni waktu pagi lagi dan orang pun belum ramai. Bagi aku kafe ni sangat unik dan cantik. Kita orang order set burger ni dan boleh tahan sedap juga. Husband aku nak order kopi tapi kat sini tak ada jual kopi, ada teh sahaja. Lepas tu kita orang teruskan jalan lagi, tengok ada orang nak photoshoot wedding, bestnya. Walaupun tempat ni dalam hutan, tapi tempat ni stroller friendly. Next, kita orang nak masuk taman orchid dia. Dalam greenhouse ni adalah taman orchid. Ada macam-macam jenis orchid dalam ni dan sangat cantik. Api. Sarah. Aku sangatlah jarang masuk hutan, tapi ada hutan yang cantik macam ni, so kita boleh datang dan explore sebab banyak sangat tempat cantik dalam ni. Kita Rabbit Forest. Next, kita pergi dia punya animal farm. Ya ni. Tak tahu nak pergi tak? Kalau kuda. Dekat sini ada macam-macam haiwan. Ada kuda, ada lembu, arnab, kambing dan macam-macam lagi. Bisa ni. Tunggang. Oh. Berapa harga? 50,000. Carrot bro. 20,000. Dia makan carrot. Bagi dia elok. Tu hidung lah. Mulut. Bagi tak. Ara sebenarnya takut nak naik kuda tapi kena paksa dengan papa dia. Tapi dia berjaya overcome dia punya fear. Ni lumbu lah, lumbu. Sini. Dekat sini juga korang boleh bagi haiwan-haiwan ni makan dan minum susu. Cuma setiap makanan dan minuman tu kena bayar lain. Lembu dah tunggu dah, nampak dah. Lembu dah tunggu. Ada lagi ni, bagi minum. Susu. Susu. Sini. Minum. Dah cukup. Ni lah rasnya. Tarik. Macam ni lah. Ni. Ya. Habis. Ada sini. Dah siap tengok haiwan. Lepas ni kita nak pergi main playground. Betul-betul sebelah playground ni ada kafe untuk kita tunggu ataupun nak makan dekat situ. Lepas tu anak-anak kita boleh main dekat playground sebelah ni. Lepas dah explore Orchid Forest, cuaca hujan. Next, kita orang nak pergi makan tengah hari. Kalau makan dekat Indonesia, korang kena sentiasa hati-hati sebab ada restoran yang klaim dia halal tapi ayam yang dia guna adalah ayam yang tak sembelih. Kalau kulitnya kosong. Apa? Kulitnya kosong. Kulit kosong.
Pantai ada. Pantai. Next, kita orang nak pergi farmhouse susu Lembang. Dah sampai farmhouse susu Lembang. Pergi. Mana? Masuk. Terus. Farmhouse susu Lembang ni salah satu attraction yang famous dekat Bandung. Dalam ni ada animal farm, ada hobbit house, ada macam-macam tempat menarik juga dan ada tempat untuk beli Tempat satu. souvenir juga. RM15,000. Takut? Masih. Umar takut bunyi kambing, kesian Umar. Ambil. Pilih ha. Yang tu. Ha. Ni bagian ni. Ni kesian ni ni. Ha. Ha. Baik. Mana hobbitnya? Ha? Awak tak kambing ye? Iyan dia takut menangis. Ada apa ni? Ni salah satu kedai souvenir dia. Ada macam-macam souvenir dan makanan kering yang dijual kat sini. Tapi aku tak nak shopping kat sini sebab saiki aku nak pergi shopping dekat Kartika Sari. Nak beli ya? Yang lagi. Cantik kan design bangunan-bangunan dalam ni. Dekat tepi ni semua kedai souvenir dan kedai makanan. Laku. Kita nak singgah minum kopi kat sini sambil layan view dan angin sejuk. Aku tak minum kopi so aku ada air coklat. Suka sangat dengan adik ya. Kopi latte, coklat ais. Ya, dia buayan. Macam nak pergi situ? Tu ada makanan by the forest. Hari pun dah nak gelap so kita orang nak keluar dari sini untuk ke next destination. Coklat, strawberry dengan yang original. Tanah coklat. Berry dengan original. Next kita orang nak pergi Kartika Sari. Kartika Sari ni adalah tempat untuk korang beli souvenir makanan. Macam-macam makanan ada kat sini yang korang boleh bawa balik Malaysia. Kotak tu. Ni orang cakap sedap gila ni. Ha, boleh. Salmon cookies. Tahan berapa lama ni? Tengah dia punya expiry. Coklat. Kau pernah beli? Salmon cookies ni sama dengan tadi kan? Oh, brand yang lain ni. Rizkia Pakui. Makaroni pedas super. Wah, macam-macam dia. Pisang bolen ni ni famous tak? Sedap. Tapi tahan berapa lama? Almond crispy cheese. One thing korang kena ingat, Kartika Sari ni hanya ada dekat Bandung. Dekat Jakarta tak ada ya. So shopping puas-puas kat sini. Lepas shopping, kita orang nak dinner dekat Iga Galabak. Kalau korang datang Indonesia, makanlah iga puas-puas sebab iga dekat Indonesia sangatlah sedap dan sangatlah murah. Nama dia? Macet. Sambal apa? Mata. Sambal mata. Iganya. Ini sambal Nusantara. Sos Nusantara. Itu je untuk this episode. Jangan lupa subscribe Jumi Traveller and see you on next episode.